Ya guys, welcome back to my channel IDJB Gaming. Dan hari ni aku nak main game The Demolition. Aku lupa Demolition. Betul, Demolition 3. Okay, Demolition 3 macam mana game ni? Demolition 3 ni main dia adalah kita nak kena main langgar-langgar kereta. Macam sebelum ni kita main game kereta kan. Tapi kali ni kita akan main game langgar-langgar kereta. Roket. Okay, tapi sebelum kita masuk game ni, lupa like, comment, share, subscribe tekan kecil bawah. Terima kasih. Jom kita main. Maaf kalau macam opening aku ni macam kurang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih ni. Yang aku tunjuk ni, itulah yang langgar-langgar tu. Dia boleh main multiplayer sebenarnya. Kita main map yang pertama lah. Aku masa beli map. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kumpul langgar-langgar saja. Tengoklah aku kehebatan aku kalau main game ni Okay. Mana kereta ni? Kereta ni. Pam. Tak kena pula. Belok sikit. Belok sikit ke? Sini kau. Tak kena babi. Tapi tadi aku pun langgar-langgar satu pun tak ada kena. Pam, kena kau. Ni durus Beyblade yang muda. Pam, kau kena tu. Yang muda durus Beyblade. Dia langgar aku ni. Aku langgar kereta ni. Pam. Aku rasa baru main kejap. Kereta aku dah rosak siap. Pusing. Apa? Aduh. Habis kita aku hancur. Pernah beli hancur anjay. Okey. Dah ada kereta yang meletup Dah ada satu kereta meletup. Tapi kita letup kereta lain. Susah saya aku nak bawa ni. Ni dia. Apa? Rasak tu. Set. Mari. Kena kau. Sat. Banyak. Okay, lari dulu. Okay, pusing. Mari kita langgar. Pam. Lagu dia. Kono. Ni dia. Pam. Susah saya aku nak letupkan ni. Nampak? Kita balik kereta aku. Wow, okey, aman. Dah ada satu lagi kereta meletup. Tak tahulah bila meletup ni. Okay, ni dia. Pam. Okay, kita berlalu. Wah, pintu aku macam dah buka-buka ni. Ni dia. Tak satu kereta pun kena. Padahal aku dah laju gila tu. Kita tunggu dulu lek. Ada kereta lagi ya pelanggan. Anjay. Mana kereta yang lain ni? Ya Allah. Ni dia. Ni kau kena ni. Faham? Satu kereta aku dah letup kan. Ini is IDJB Gaming korang maaf kalau macam dengar sorry ngos apa. Aku demam dengar sama-sama sebenarnya. Ni dia. Pam. Aku nombor satu. IDJB Gaming ni bos. Senggol dong. Apa? Tak akan main lagi. Di sana boleh lagi kereta ni. Jadi habis ni aku turun kereta. Lah. ISJB Gaming IDJB Gaming salah sebut sorry. Ya Allah, berapa ni dia. Pam, tak kena. CP siapa Ruby Rabara cukup biru. Belok tak jauh. Lebih pula apa ni. Pam, aduh, sakit. Okey, ni dia. Sikit lagi. Aku dah bilang sikit lagi. Sini kau. Okey, ni dia. Kepala dia. Aku nak langgar pada langgar apalah ni. Dah habau. Ni dia. Pam. Terbalik. Terbalik pun sini. Aku jam lebih. Ni dia. Set. Kena kau. Aku dah marah ni. IDJB Gaming kau dah marah. Kita belok dulu. Ini dia. Pam, kau terbang siap kereta dia gila. Aku langgar terbang siap kereta dia. Menipu menok. Okey, ni kita langgar lagi. Ini. Pam. Buat ini kita. Aku langgar kereta banting.
Kereta. Mana lagi kereta yang nak terbang? Aku terbang kan. Susah siap. Bila weh. Meletup. Awak nak kena meletup pula dah. Kita cuma apa tu? Kita akan maghrib sikit. Apa ni? Oh, enjin. Itu kan lumba pun. Beli ni lah, pelindung. Pelindung depan. Depan dah apa ya? Wow. Nice. Yes. Sekarang kita aku ada apa ni? Pelindung. Pasang. Ni pasang tak? Semua siap yang kata. Yes. Ni apa ni? Tak apa ya. Enjin paling mana berapa? 4,000 beli. Ni berapa ni? Oh, dah beli dah. Banyak juga duit aku. Sayang kita beli paling mahal. Rangka beli paling mahal. Kita modif color. Warna kau suka JB Gaming apa? Betul. Warna biru. Wow, kereta siapa? Syalawa gila. Tak ada apa-apa dah, okey. Okey, mari kita tunjukkan kepada mereka maker ni yang kereta IGB Gaming adalah kereta terkuat di dunia. Mana ni ya? Yang sama juga. Mari sini aku ratakan semua kereta yang ada. Dia sambung. Kau tengok ni. Dan kereta terbaru ni aku siap pasang nos ni. Pam. Oh, kena ni tu. Okey, tengok ni tahu ni. Pam. Ini kereta ni. Pam. Tak kena pula. Ya, mantap kena. Ni kereta hitam. Tak sebab aku langgar. Ya Allah. Jangan. Okey, tambah jap. Okey, ni kereta ni kereta. Kena kau. Tengok kereta aku lancar lah. Saking kuat kereta aku ni. Kita buka laju, betul kita selangkah. Betul, terus rosak kereta ni. Mari kita coba. Siapa kau penyet terus kereta ni? Kita pecah terus semua ni. Letak terus semua pun. Dia masih langkah. Aduh. Mana Aceh tolong dulu. One by one lah. Baru spillan Ni bukan ML. Ya Allah ya. Aku yang cakap aku yang stres. Aku pening ke? Tak apa. Ni dia. Tak apa pula. Apa? Kita kalau boleh jangan langgar dinding sebab dinding pun boleh sebabkan kerosakan juga ni. Okey. Betul dapat. Aduh. Diorang ni kalau main elak lah, susah lah. Dah aku terpusing-pusing logo Infinity. Ni dia. Kena kau belah apa tu, belah depan. Pam. Okey, aku nak cari kereta hitam yang kecil ni lah. Aku ikut je belakang dia ni. Ya Allah. Dia susah sangat lah aku nak ikut. Aku tadi mencari. Ni dia kertanya. Mana kau nak pergi mana? Kau pergi mana kereta kau nak pergi mana? Aku nak kereta kecil ni juga. Meletup tau. Reverse. Okay, ni it's idea lah. Kau tahu yang apa tu kat cerita kar tu? Cerita apa tu? Kar lah. Yang masa dia jumpa dengan Wih. Aku tengah cakap dekat kamera tiba-tiba menang. Walau weh. Tengok kehebatan aku. Aku tak perlu keluarkan tenaga lebih pun. Aku cukup pandang kamera, cakap dah menang. 3, 2, 1. Okay. Aku nak incar satu kereta. Bila aku incar kereta aku boleh menang. Kereta mana aku incar ni? Kereta mana? Tak payah kita break dulu semua. Aku dah kena langgar. Okay. Kereta ni yang aku nak langgar. Tu kita cari. Kereta biru ni aku langgar kereta biru. Okay, lagu dia sedap.
Tong. 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 Mana kereta? Okey, ni dia. Pang. Ui, aku terbang. Aku terbang. Kenapa aku terbang? Manalah aku tahu. Ya, banyak. Ush, penuh otak dia. Aku kena hempit. Mana Aci? Aci tak Aci? Aci belacan anjay. Lalu, okey. Pam. Kena dia. Apa? Kena berlalu. Okey. Kita belah dulu. Okey, saksikanlah pelanggaran terkuat. Pam. Uish, terbang kereta aku. Ya Allah. Set. Oh, dia. Cara mendaratnya sangatlah simetrik kan? Anjay. Apa aku nampak kereta tu alik. Tapi dia ni. Kereta ni. Bom meletup dia. Aku langgar baik tapi dia meletup tau. Gila ah. Set. Okey, jaga kursi dulu. Okey, sini. Okey. Mana kereta? Oh, tinggal satu kereta je. Okey. Kita incar kereta tu. Dia ajak aku yang pula dah. Wih, aku. Kereta aku dalam meletup ni. Kau tengok tu. Tayar aku 3 dah merah. Kalau dah merah tu mana dia dah usah teruk. Okay, siapa menang? Aku nombor 2 pula. Kereta aku meletup dulu sebelum kereta dia. Astagfirullahaladzim. Tak apa. Sekejap. Kita akan try model lain. Okay. Bagi kita sebabkan. Sekejap. Aku nak try beli kereta lah. Kereta ni murah. Semat sah kereta ni. Beli 10,000. Duit aku ada 40,000. Relax je beli. Wow, kereta baru man. Ni dia, mari kita ijazah dulu. Pertama kena beli enjin. Kita beli enjin paling mahal bos. Senggol dah 7,000 murah. Kita beli nos. Tayar kita beli paling mahal. Rangka kita beli paling mahal. Apa je? Ni, pelindung ni. Ini ya. Ni, apa je ni? Ni, murah. Apa je ni ada ni? Smart murah tapi jat. Ni. Tak ni. Mana? Ni, semak siapa so. Mantap. Uyo, macam hias atas ni. Nak ke? Macam polis. Ambil ni lah. Warna apa yang nak pakai? Hitam. Dia hitam. Kereta aku smart. Okay, mari kita bagi tahu dekat para komen ni. Kita nak main lumba ke nak main langgar-langgar? Lumba ke langgar-langgar? Kita main lumba Kita main lumba pula. Kita main race. Kita main ni. Main lumba pula. Sebab ada 2, langgar-langgar ataupun lumba. Ataupun yang untuk bebas untuk kita menjelajah dulu. Tu ada. Tapi tak bagi kita lumba. Nos terus. Aku ni dia teras mata ke pelan. Okay, nos. Okay, mantap. Aku dapat potong kereta. Wish. Okay, mantap. Wow. Aku nak potong kereta merah. Okay, dapat. Okay, mantap guys. Aku nombor 3. Apa? Aku nombor 3? Wow, best juga kalau main lumba Sekejap aku nak main lagi satu kali lumba. Lepas tu baru kita main dengan agak, okay? Lah, 3 2 1. Pecut. Lembab gila kita ni. Sebab aku pakai yang accessories ni jadi berat kita aku. Aku cuba nak nombor 1. Ya, aku fokus. Wow. Susah saya nak nampak ranking nombor lagi mantap. Okay, nice guys. Belok tajam. Okay, menang. Nombor 1 my man. Juga apa?
Okay, jom lah kita kembali ke langgar-langgar. Okay, 3, 2, 1. Brum 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 brum. Okay, kat sini. Dekat dorang langgar-langgar. Nanti bila kereta dorang dah hancur, baru aku datang tutup kan. Dalam pula apa ni? Apa ni? Okey dah. Aku tukar kamera pula. Okey, ngap. Okay, langgar cuba dapat. Mana? Ni dia. Pam. Kena kau. Okay, ni dia. Tak apa pula. Ni. Susah saya nak langgar kereta ni. Aku langgar kereta. Aku langgar kereta langgar aku. Aku langgar kereta langgar aku. Entahlah. Okay, sabar je. Belok sikit okey ni. Tak ada apa pula. Relax tu. Okey, aku nak langgar. Kau kena kau dengan aku. Okey, kita pusing-pusing lagi baru kita langgar. Okey, pusing. Okey, aku nampak saran. Tak kena pula. Mana saya nak langgar betul. Mana ni? Ketuk kuning meleleh dah pula. Okey. Aku tunjuk satu bakat aku. Bakat terpendam aku guys. Nampak tak? Aku boleh bawa kereta sampai reverse. Betul ni. Aku akan bawa skill. Okey, berangkat langgar. Diorang ni tadi main pusing susah. Kita main pusing jauh sikit. Sekejap kita terus langgar ni. Bela aku tak berapa tajam lah. Kalau bela aku tajam aku dah boleh langgar ni. Sekejap. Okey. Bagi aku. Tak dapat. Sikit lagi tu. Kalau aku dapat langgar minum tu. Tinggal 2 kereta je mana tinggal 1 kereta je. Aku dengan kereta satu lagi. Ya Allah. Kepala otak dia. Tak balik pula kereta aku. Susah kan melanggar gua. Okey. Kereta ni macam dalam auto tu. Jadi aku tinggal ambil aja untuk letakkan dia. Let's go. Ya, sabar jap. Tak balik kereta aku. Jangan langgar aku please. Aku langgar kau. Pam. Okay, nampak keadaan dah terbalik lah. Okay, ni dia. Kita ikut je belakang dia. Kita ikut je. Pandai babi tadi ni. Meletop kereta dia. Aku kata je main dengan aku. Ayah, mungkin sampai sini video ni. Maaf kalau macam video macam kurang rasa. Apa yang ID cakap ni? Apa benda ni macam tu sasa entahlah. Aku demam macam ni. Jadi mungkin sampai sini video ni. Jangan lupa like, comment dan share. Subscribe tengah di bawah. Terima kasih kepada tengok video ni. Baiklah. Kita berjumpa di video berikutnya. Bye bye.